Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Media Terus lama juga kita tak buat video di dalam channel ini kerana saya ada sedikit kesibukan tugas dan seperti yang kita paparkan dalam video pendek di permulaan video kita, kita dapat info kawasan ini telah diserbu oleh 7 penguat kuasa, 7 badan penguatkuasaan, antaranya Immigration Police, pejabat pendaftaran dan sebagainya. Jadi kita dapat juga info mereka melakukan operasi di sebelah tengah malam dan besok paginya kawasan ini kembali dibanjiri oleh warga asing seperti yang kita lihat sekarang ini mereka ini di lokasi ini sibuk macam biasa seperti yang tuan-tuan nampak dalam video saya ni dan di sebelah sini sebenarnya mungkin abang rasa tak adalah operasi besar-besaran seperti yang kita tahu sebelah sini yang kita dapat info pihak DBKL menyita kedai-kedai yang yang digunakan oleh warga asing untuk berniaga jadi operasi besar-besarannya di seberang jalan sana di Seri Ternak tapi kita akan tinjau juga dekat sini kerana dekat sini ni semacam biasalah sambil-sambil kita nak tinjau dan nak lihat kedai-kedai yang disita oleh pihak DBKL. Kita nak tinjau juga lokasi ini adakah masih crowded seperti biasa dan seperti yang tuan-tuan lihat tadi di sebelah tempat biasa yang abang tunjukkan dalam video masih sama dengan keadaan biasa dengan warga-warga asing kembali meriah berniaga jadi lokasi ini memang padatlah dengan warga-warga asing yang bekerja, ada juga yang berniaga tapi daripada info yang kita dapat kedai-kedai yang yang digunakan oleh warga asing untuk berniaga ini telah pun disita oleh pihak DBKL. Cuba kita lihat ada beberapa premis di sini tapi ada juga yang masih belum ditutup oleh pihak DBKL dan bermula daripada lorong yang kedua kita dapat lihat ada sebuah kedai yang disita di lokasi ini. Crowded di sini kita nak lihat bagaimana keadaan kedai tersebut, adakah kembali dibuka. Mungkin ada juga yang dibuka kembali di sebelah kiri kita tadi kita tengok melihat kedai disita di simpang ini ada disita notis penutupan oleh pihak DBKL. Dan di depan kita ni selalunya crowded lah dengan penjaja-penjaja warga asing berniaga barangan mereka di sini hari ni kita tak nampak hari ni hari Minggu. Biasanya hari Ahad ni ramai lah warga asing yang keluar ada di sebelah kiri ada deretan kedai yang telah disita 2-3 kedai di dekat situ tapi di sebelah kanan kita tak sure ada tak yang dia sita. Abang rasa adalah tapi ada yang mungkin telah dibuka kembali macam biasalah mereka ni kalau bab langgar-langgar ni tak ada masalah bagi dia orang di sebelah kanan ni biasanya tempat ni memang bangunan ini memang ramai lah warga asing yang berniaga di dalam kedai dan juga di kaki lima di bangunan ini kebiasaannya pihak DBKL adakan operasi di lokasi ini hampir setiap hari tetapi tidak pernah dapat mengurangkan kebanjiran warga-warga asing yang berniaga di sini terutamanya pelarian-pelarian ini daripada negara Myanmar saya tak boleh sebut etnik mereka kerana ini akan menjadi masalah akan di-ban oleh pihak-pihak yang mengawal media sosial ini Okey, seperti yang tuan-tuan lihat sebelah kanan masih lagi macam biasa tapi tak adalah ramai sangat yang ramai di sebelah jalan yang kita mula-mula masuk tadi sebelah sini dah berkurangan. Biasa dekat lorong ini begitu ramai mereka berniaga
Dan ada juga satu dua kedai yang disita di sebelah kanan. Tapi kebanyakan kedai yang disita adalah di sebelah kiri. Jadi lokasi ini kalau hari Sabtu dan Ahad akan sibuk lah dengan penjaja, pekerja dan bermacam-macam jenis warga asing yang berada di sini Yang ada permit, saya rasa tak ramai lah. Yang paling ramai yang tak ada dokumen dan menggunakan kad UNSCR ataupun kad puaka kita panggil. Okey, daripada sini kita akan terus ke menyeberang sungai ini. Sungai pula dah, kita menyeberang jalan ini, kita ke Seri Ternak dan kita lihat di sebelah sana pula. Okey, sekarang ni kita berada di sebelah jalan yang kita bagi tahu tadi Kita akan ke sebelah Pasar Harian Selayang Jadi di sini di sebelah tadi adalah Pasar Borong Selayang, dan sekarang kita ada di sebelah Pasar Harian Selayang Jadi yang dioperasikan oleh jabatan-jabatan penguatkuasaan baru-baru ini adalah di lokasi ini kerana saya melihat banyak yang memakai baju t-shirt warna kuning Itu adalah baju t-shirt pekerja bagi Seri Ternak yang berada di sini Ramai juga pekerja warga asing yang tidak ada dokumen di Seri Ternak ini Mungkin dia yang ternak kot. Nama pun Seri Ternak sebut saja bergurau Tetapi seperti yang kita lihat, ada sebahagian yang ada di sini, dan nampaknya tempat ni nampak lengang sedikit lah daripada biasa. Mungkin ekoran daripada operasi tersebut. Tetapi kita masih ada dapat lah. Ada yang masih meniaga sate kat tepi jalan sebelah kiri ni, dan biasanya ada yang meniaga di kiri kanan jalan ni. Tapi nampaknya hari ni tak ada Kita cuba tinjau ke hadapan Pasar Borong Pasar Harian Selayang ni. Nampaknya pagi ni nampak lengang lah, tak seperti biasa Kalau tidak, kita akan nampak begitu ramai warga-warga asing berniaga, menjaja dan merayu penduduk ataupun pengunjung-pengunjung ke Pasar Harian Selayang ni ataupun Pasar Harian Kuala Lumpur. Tak ada orang hari ni. Tak apalah, kalau macam tu tanpa membuang waktu, kita akan berakhir video kita di sini. Dengan itu, assalamualaikum dan bye bye.